Okey, cuba bayangkan. Tiba-tiba kan, anda ada duit lebih RM5,000 tunai dalam tangan. Rezeki terpijak. Persoalannya sekarang, apa yang patut anda buat dengan duit tu? Dalam sesi penerangan kita kali ni, kita nak bedah siasat satu analisis kewangan yang sangat menarik. Sebab percayalah, jawapannya tak semudah yang kita sangka. Ni dilema klasik. Dekat satu sudut, kita ada pilihan yang nampak sangat praktikal untuk kegunaan harian. Contohnya, nak beli sebiji motosikal Moderna Skris untuk senangkan pergi kerja. Dekat sudut yang lain pula, kita ada dana indeks S&P 500, iaitu pelaburan untuk bina kekayaan jangka panjang. Kalau tengok sekali imbas, terutamanya kalau anda memang tengah pening kepala nak fikir cara pergi kerja tiap-tiap hari, mesti motosikal tu nampak macam pilihan paling logik kan? Tapi jom kita ubah sikit cara fikir kita. Macam mana pula kalau kita bandingkan impak kedua-dua pilihan ni bukan untuk hari ni atau esok, tapi untuk 10 tahun akan datang? Nak jawab soalan tu, kita kena kaji dulu bahagian pertama perdebatan ni. Jom kita tengok kos sebenar bila anda pakai motor. Benda ni penting sebab kita ni selalu sangat tertipu dengan harga pameran yang nampak murah, walhal harga yang terpampang tu baru je permulaan ceritanya. Okey, jom kita tengok laju mana duit tu boleh lesap. Sebuah Moderna Skris mungkin diiklankan dengan harga asas yang nampak cun. Contohnya RM4,599. Nampak ngam-ngam dengan bajet RM5,000 kita tadi kan? Nanti dulu. Bila anda campur semua kos tersembunyi dan wajib macam pendaftaran, nombor plat, insurans dan cukai jalan, tiba-tiba bil yang sampai melonjak melepasi angka RM5,000. Tepatnya sekitar RM5,001. Maksudnya, semua duit RM5,000 anda tu dah lebur sekelip mata sebelum tayar motor tu sempat pusing atas jalan nak bawa anda balik rumah. Lepas dah beli tu, jangan ingat dompet anda dah boleh bernafas lega ya. Cuba tengok nombor ni betul-betul. RM112. Ini adalah anggaran realistik bajet yang anda kena keluarkan secara berterusan setiap bulan. Nak isi minyak, hantar servis bengkel, tukar minyak hitam dan tukar payah botak, semuanya puratanya menelan belanja lebih kurang macam ni. Mungkin RM112 ni nampak celah gigi je kan? Tapi mari kita zoom out sikit dan tengok gambar besar. Ini dia angka gergasi yang saya maksudkan. RM18,448. Inilah anggaran keseluruhan kos pemilikan motor anda selepas tempoh 10 tahun. Cuba hadam sekejap. Anda cuma bermula dengan modal RM5,000, tapi diam tak diam motor tu dah sedut belasan ribu ringgit duit anda. Dan yang paling pedih sekali, lepas sedekat, memanglah motor tu masih ada harga, tapi nilainya dah menjunam teruk. Secara teknikalnya, duit titik peluh anda tu terkunci dalam satu aset yang nilainya makin hari makin jatuh. Seram juga bila tengok nombor-nombor tu kan? Jadi, mari kita pusing steering. Silap, pusing handle motor, kita tengok alternatif lain. Bayangkan kalau wang RM5,000 yang sama tu, kita terus campak masuk ke dalam pasaran kewangan. Dekat sinilah kita mula berbicara tentang kuasa pelaburan. Ini adalah jalan di mana duit anda bukan je tak susut nilai, malah ia dikerah untuk bekerja keras untuk pihak anda. Asas kepada pertumbuhan kekayaan ni berpaksikan pada 1% penting, 10%. Kalau kita tengok balik rekod sejarah jangka panjang, indeks S&P 500 memang secara puratanya berikan pulangan tahunan sekitar angka ni. Jadi, kalau anda letak RM5,000 dan biar je dia berkembang dengan purata 10% setiap tahun selama sedekat, duit tu berpotensi untuk membiak berkali ganda hasil daripada keajaiban kadar kompaun. Bak kata penganalisis kewangan, ini ibarat kita upah duit kita buat kerja lebih masa waktu kita tengah sedap tidur. Tapi, pastinya ada tapi. Sebagai pelabur yang bijak, kita wajib telus dan sedar pasal risiko-risiko dalam pelaburan asing ni. Pertama sekali, ingat ya, prestasi cemerlang masa lalu tak menjamin pun pulangan yang sama pada masa depan. Selain tu, ada benda bernama cukai pegangan Amerika Syarikat di mana mereka akan potong sikit duit dividen anda sebagai pelabur asing. Lepas tu, kita terdedah pula kepada risiko turun naik duit ringgit dan dolar. Dan fakta sejarah paling penting, pernah je wujud satu tempoh yang sangat panjang, contohnya awal tahun 2000-an dulu, di mana pasaran saham bagi pulangan yang mendatar, malah negatif. Jadi pengajarannya kat sini, konsistensi jangka panjang tu jauh lebih penting daripada cuba teka-teki cari masa terbaik untuk beli saham. Okey. Saya nak tarik brek kecemasan sekejap untuk semua teori matematik kewangan kita tadi. Atas kertas, melabur memang nampak macam pemenang mutlak. Tapi, cuba anda jawab soalan ni dengan jujur. Kalau anda tak beli motor tu tadi, macam mana anda nak pergi kerja esok pagi? Realitinya sangat keras, kawan-kawan. Kalau tak ada kenderaan sendiri, anda mungkin terpaksa panggil Grab atau e-hailing hari-hari. Dan tahukah anda,
Peruntukan tambang e-hailing untuk pergi balik kerja tiap-tiap hari ini berpotensi menelan belanja sampai ribuan ringgit setiap tahun. Kos ni sebenarnya akan buat kewangan anda rabak jauh lebih pantas berbanding membela sebuah motor. Jadi walaupun harga motor tu akan susut nilai, dalam situasi macam ni, beli motor sebenarnya adalah pilihan pengangkutan yang paling murah dan praktikal. Dan dekat sinilah, kita ubah terus perspektif perdebatan kita melalui satu petikan hebat daripada sumber analisis ni. Motosikal adalah perbelanjaan yang menyokong kemampuan anda untuk bekerja. Berhenti pandang motor tu sekadar liability yang susut nilai. Ia adalah alat. Tanpa motor tu, anda mungkin tak boleh masuk office tepat pada masanya. Dan kalau tak kerja, tak adalah gaji kan? Bila tak ada gaji, tak adalah duit nak melabur. Simple. Ini bawa kita kepada bahagian kesimpulan yang paling saya tak sabar nak kongsi. Sebenarnya, nak pilih antara beli motor atau melabur ni adalah satu soalan perangkap. Anda tak perlu pilih salah satu pun. Jom saya tunjukkan apa yang dipanggil sebagai strategi kemenangan terunggul. Logik matematik kat sini memang sangat genius. Fikir macam ni. Kalau anda boleh mendisiplinkan diri nak keluarkan RM112 setiap bulan secara konsisten untuk kos minyak dan servis motor, maksudnya apa? Maksudnya anda memang dah buktikan yang anda ada disiplin keuangan untuk menyimpan. Jadi kalau anda mampu tanggung kos bulanan motor tu, apa kata anda guna jumlah yang sama, disiplin bulanan yang sama untuk dilaburkan pula demi membina kekayaan masa depan. Formulanya ringkas tapi sangat berkuasa. Langkah pertama, beli motor tu dan jadikan ia alat untuk anda menjana gaji bulanan. Langkah kedua, buka satu akaun pelaburan dan biarkan sebahagian daripada duit gaji tadi bekerja dekat pasaran saham supaya ia melipat gandakan dirinya. Bila anda gabungkan aset fizikal yang cari duit untuk anda dengan aset yang membina kekayaan, boom! Anda berjaya mencipta enjin kewangan yang sungguh sempurna. Jadi, apakah langkah tindakan anda lepas ni? Mula bina aset kedua anda hari ini juga. Tak payah tunggu banyak duit. Pelaburan yang kecil tapi konsisten, itulah kunci kepada magic compound masa depan. Hari ini, senang sangat nak dapatkan akses pasaran global macam pasaran saham AS dan ETF dari telefon pintar je. Platform digital terkini macam Mumu bukan setakat bagi akses mudah, tapi mereka juga selalu tawarkan ganjaran alu-aluan yang sangat lumayan. Kadang-kala bernilai sampai RM6,500, tertakluk pada terma dan syarat. Memang semangat nak mula kan? Ambil peluang yang ada, cuma jangan lupa buat kajian wajar dan ingat yang setiap pelaburan melibatkan risikonya tersendiri. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung sesi penerangan kewangan kita. Saya nak tinggalkan anda dengan soalan penting ni untuk difikirkan. Yang mana satu paling tepat menggambarkan status anda sekarang? Adakah anda tersangkut pada fasa hanya ada motosikal yang menyusut nilai tanpa apa-apa perancangan? Ataupun adakah anda dah buat langkah bijak, guna motosikal tu untuk cari rezeki dan dalam masa yang sama rancak melabur untuk kebebasan kewangan? Tepuk dada, tanya selera. Pilihan di tangan anda.